Antara kamera iPhone 13 Pro Max dengan iPhone 14 Plus, mana yang lebih cantik? Kalau kita tengok spek dia dekat internet, kedua-dua model iPhone ni 12 megapiksel untuk kamera. Cumanya, kalau untuk kelebihan, Abang Amirul sarankan untuk awak ambil 13 Pro Max sebab dia ada 3 kamera. Dia ada wide angle kamera, ada standard dengan telefoto. Kalau iPhone 14 Plus pula, dia ada wide angle dengan standard kamera sahaja. Dia tak ada telefoto. Tapi iPhone 14 Plus dia masih boleh zoom, tapi kualiti zoom dia tak sama dengan optical zoom yang ada dekat iPhone 13 Pro Max. So kalau awak nak go for camera, Abang Amirul sarankan untuk awak beli iPhone 13 Pro Max kalau nak dibandingkan dengan iPhone 14 Plus ni. Tapi kalau awak nak bateri tahan, better ambil iPhone 14 Plus berbanding daripada iPhone 13 Pro Max. Sebab iPhone 13 Pro Max ni dia tarik power lebih kuat sebab skrin depan dia lebih cantik berbanding daripada skrin depan iPhone 14 Plus, dan kamera dia pun lebih powerful. Lagi power lebih cantik, dia akan tarik bateri lebih kuat. iPhone 14 Plus ni tak adalah tak okey. Awak cuba tengok kualiti cinematic video dekat dalam ni, masih lagi cantik. Untuk harga iPhone 14 Plus ni, starting price dia adalah RM1,799. Untuk 13 Pro Max pula RM1,899. Beza RM100 saja. Tapi kalau awak nak yang lebih murah dan lebih jimat, iPhone 14 Plus ni ada yang LL set pakai eSIM, harga dia RM1,449. Jauh lebih murah, jauh lebih jimat. So awak nak pakai yang mana, awak just klik link dekat bio. Jangan lupa tekan button follow sekali guys. Nak smart cari smart fix.